Saya percaya Tun Mahathir dia tidak Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab kalau Anwar menjadi Perdana Menteri di luar persoalan integriti memang selayaknya. Sebab arus perkembangan Islam agak kuat. Jadi kena ada leader yang mewakili yang maknanya imej Islam. Di samping keupayaan dalam bidang-bidang keilmuan dan pengurusan negara. Tun Mahathir melatih Anwar lama gitu. Ya, apabila dia dipecat sudah tentu tidak mudah semua orang boleh menerimanya, ya, dan termasuk saya begitu. Saya dalam ISA, saya ditunjukkan gambar-gambar segala macam, saya tak percaya. Tidak mudah kita percaya, saya maklum sajalah. Hampir 40 tahun saya dengan dia. Kemudian bila saya selidik ya, daripada sumber-sumber dalaman bahawa Tun Mahathir bila laporan intelijen datang pada dia tidak mudah menerima. Dia makan masa berbulan-bulan untuk menerima. Jadi makna Tun Mahathir seorang yang teliti dan hati-hati. Selepas saya mengetahui soal integriti Anwar ini, bahawa pendidikan Dr. Mahathir itu untuk mencat Anwar adalah betul. Betul untuk kepentingan keselamatan negara dan umat Islam di Malaysia. Amerika dalam persaingan dengan tanah besar negeri China, dia hendakkan orang-orang tokoh-tokoh baik di Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, kan? Orang-orang yang dengar cakap Amerika. Kita tidak tahu kontak dia dengan pihak-pihak lain, contohnya networking Zionis, Amerika. Ini kita tahu kemudian. Hari ini kita menghadapi masalah pluralisme agama. Anwar antara pendukungnya. Saya tak fikir dia nak tegakkan negara Islam. Apa pun corak negara yang nak kita tegakkan dalam perjuangan Anwar ni tadi, integriti kena clear. Tidak mungkin dia akan mendukung Islam kalau peribadi dia pertikai. Tidak mungkin dia nak melaksanakan hukum Islam kalau dia berkawan dengan DAP. Lee Kuan Yew pernah bercakap, menulis bahawa kenyataan dalam Wikileaks, dia mempunyai bukti yang cukup tentang apa yang Anwar buat. Harudi Saman, ini soal integriti. Ini yang bermain di kepala saya kan. Apabila ada isu, Anwar tidak saman, tidak ambil tindakan, tidak ambil langkah. Sepatut Anwar atas nama credibility mesti bersihkan nama dia. Sebab kenyataan itu akan dibaca oleh anak-anak yang menuntut undang-undang pada masa depan. Akan jadi sejarah. Bagi saya penting. Kalau orang tuduh saya curi, saya akan lawan. Saya akan bersihkan nama saya sebab I'm the leader. I'm a leader. Dan Anwar is the leader. Tetapi mengapa dia tidak bersihkan itu? Sehingga berlaku kes kedua melibatkan Saiful. Saya mula bertanya, Saiful bukan budak gerakan Islam, budak jamaah. Dia duduk dalam tempat yang penting. Anwar akses kepada maklumat dalam dan luar negara. Anwar seorang pejuang. Kalangan teman-teman rapat Anwar, sisa sulit, sisa peribadi, sisa politik, ketua pemuda, penasihat agama, banyak lagi ya. Hampir 28 orang saya kaji, saya teliti, saya debat. Apakah saya tidak percaya pada Zulkifli Nordin, sahabat saya 12 tahun dengan Anwar? Saya percaya. Apa saya tidak percaya pada Radhi lawyer itu? Saya percaya. Sahabat saya, seperjuangan. Apakah saya tidak percaya pada Haji Ismail Mina? Saya tahu dia dan Anwar pun sangat hormati dia. Apalagi saya sebagai sahabat. Kami sama-sama di Yayasan Anda, sama membina Abim Syah. Apa kepentingan Ismail Mina? Kena nak rapat atau menolak Anwar? Tak ada. Bagi saya makan masa 2 tahun setengah. Untuk mengambil satu kesimpulan, saya menolak Anwar, saya mufarakah dengan dia kerana dia tidak lagi punya integriti dalam kacamata saya. Kami nyatakan ini kan kerana ia satu kebenaran. Bukan kerana kami diupah, kami dibeli, no. I have my own principle. Saya kata yang benar-benar. Tak semua dalam kerajaan tu patut saya sokong. Tapi banyak dalam kerajaan yang berbenafat, saya sokong begitu. Dan saya bukan orang politik. Begitu. Saya orang akademik dan pendakwah. Itu stand saya. Cuma kita tidak kesempatan memberi penjelasan pada mereka siapa Anwar sekarang sebenarnya. Jadi kalau katalah pelajar-pelajar Indonesia itu, dia masih menganggap Anwar ni macam terzalim, teraniaya dan sebagainya. Sehingga baru ini seorang mufti pergi ke Gontor Indonesia, ditanya soalan yang sama. Anwar dizalimi di Malaysia. Dan dia bekas penasihat agama Anwar. Dan dia memperjalankan keadaan sebaliknya begitu. Kekuatan kita sebagai orang Islam ini, pertama, kita malu pada Allah. Kita malu pada Rasul. Apabila ada malu pada Allah, ada malu pada Rasul, kita malu pada manusia. Kalau hilang malu bagi saya, problem. Tak malu pada Allah, tak malu pada Rasul, jauh akan malu pada manusia akan apa yang kita lakukan tadi.